Siapa-siapa warga asing kosong duduk di Malaysia sekarang boleh buat pas kerja. Ini bukan cakap dari government. Ini cakap daripada ejen-ejen. Ejen warga asing menipu sama warga asing juga. Mereka bagi tahu government Malaysia sudah bagi longgaran orang kosong boleh buat pas kerja. Tolong bagi pasport dan duit. Apabila warga asing tidak bagi, mereka sewa suara warga negara Malaysia. Awal orang hairan kan? Macam mana boleh sewa suara? Boleh sewa kereta, sewa motorbike, sewa rumah. Sekarang sewa suara pun boleh. Jangan hairan. Tolong tengok. Pekerja warga asing yang kosong selama ni yang duduk Malaysia, okey, sekarang kerajaan dah bagi peluang untuk membayar denda, lepas tu boleh buat permit, okey, tak perlu balik kampung. Okey, ini bukan pertama kali kerajaan Malaysia bagi peluang ni, dah banyak kali. Cuma dekat sini saya mengharap kerajaan supaya mengkaji kenapa walaupun bagi peluang. Ejen-ejen warga asing memang pandai. Mereka tahu dia orang bagi tahu sama warga asing takkan percaya. Padahal itu dia sewa warga tempatan, dia bagi tahu dalam TikTok, Facebook, YouTube. Sekarang buat longgaran di Malaysia, warga asing siapa-siapa kosong boleh buat pas kerja. Pasal warga asing bila dengar daripada suara warga negara cerita ini, pasti mereka ingat betul. Sekarang government Malaysia bagi longgaran, siapa-siapa duduk kosong di Malaysia warga asing bayar 500 boleh balik negara asal. Tapi ejen-ejen sekarang dari luar negara lagi ramai orang bagi masuk di Malaysia bisa turis. Mereka bagi tahu sama itu warga asing masuk Malaysia mungkin 2 bulan atau depan bulan government Malaysia akan bagi orang kosong boleh buat pas kerja. Contohlah Malaysia government atau immigration sini tangkap 500 orang satu hari atau bayar compound 500 ringgit. Dari Malaysia, warga asing balik 500 orang. So, ejen bagi masuk lagi sini 1,000 orang untuk kerja di Malaysia bisa turis. So, tak ada guna halau warga asing di Malaysia. Keluar 500, masuk lagi 1,000. Bila nak habis ini? Tapi target government Malaysia 2035 dalam Malaysia warga asing bagi kurangkan. Semua sektor-sektor pembinaan mau pakai warga negara Malaysia. So, government Malaysia tak akan senang-senang bagi orang kosong boleh buat pas kerja. Jangan kawan-kawan bagi duit, bagi pasport sama ejen, jangan kena tipu sama ejen. Tolong share video ini bagi tahu sama kawan-kawan, jangan kena tipu sama ejen-ejen. So, Assalamualaikum, Allah Hafiz, goodbye.